السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا اليوم سنشرح البيت من شعراء أنترة ابن الشداد. البيت الأولى أولا: هل غدار الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي. Bermakna, adakah para penyair terdahulu telah meninggalkan sesuatu yang belum disentuh, diperbaharui, ataukah rumah lama itu masih dapat dikenal setelah sekian lama samar dalam khayalan. Makna sufi, adakah masih ada jalan menuju Tuhan yang belum dilalui oleh para sufi terdahulu, atau adakah hati dapat dikenal semula setelah lama tersesat dalam kelalaian. Makna romansi, apakah masih ada ungkapan cinta yang belum pernah dilafazkan oleh para penyair terdahulu, dan apakah rumah kekasih itu masih dapat ku kenal setelah sekian lama dalam rindu dan bayangan. ثم هذا المفردات من بيت الأولى. أولا كلمة هل مردف همزة استفهام بمعنى أدك. ثانيا غادر مرادف ترك بمعنى meninggalkan. ثالثا الشعراء مرادف الأدباء بمعنى para penyair. ورابعا كلمة من مرادف أن makna daripada ataupun dari. وخامسا متردمي مجددي أو مخفي makna sesuatu yang belum pernah diperbaiki atau disentuh. وسادسا كلمة مرادف أو بمعنى atau. وسابعا كلمة عرفتي مرادف علمت أو تذكرت بمعنى mengenal atau mengetahui. وثمانيا الدار مرادف منزلة أو مسكنة rumah atau tempat tinggal. وتاسعا كلمة بعد ومرادف ظرف زمن بمعنى selepas ataupun setelah. وأخيرا عاشر توهمي مرادف خيال أو ظني بمعنى sangkaan, khayalan atau bayangan. ثم بيت الثاني: يدار عملة بالجواء تكلمي وأمي صباحا دار عملة واسلمي. وفي معنى: wahai rumah abla di lembah Al-Jawa, berbicaralah dan butalah engkau di waktu pagi, wahai rumah abla, dan sejahteralah. Wafi makna sufi: wahai hatiku, tempat cinta ilahi pernah singgah, hidupkan bicaramu dalam zikir dan rindu kepadanya. Jangan terpikat oleh cahaya dunia yang menipu, pejamkan mata dari segala selain dia, dan serahkanlah dirimu kepadanya sepenuhnya. Kau kekal dalam damai dan selamat bersama kekasih yang abadi. Wafi makna romansi: wahai rumah abla yang berdiri di lembah Al-Jawa, berbicaralah padaku, walau hanya dengan bisu, batu dan pasirmu. Selamat pagi, wahai tempat yang pernah menampung langkahnya. Semoga engkau tersembunyi dari pandangan dunia, agar tiada mata lain yang melihat keindahan yang pernah kulihat. Wahai rumah abla, kekallah engkau dalam damai dan sejahtera. ثم المرادف في البيت. أولا دار المرادف منزل بيت مسكن يعني rumah atau tempat tinggal. ثانيا تكلمي المرادف انطقي تحدثي. خاطئي يعني berbicaralah atau bersuara. ثم عامية المرادف أعمى فاقد البصر يعني buta. وأخيرا إسلامي المرادف قوني بخير أو سلام عليك يعني sejahteralah atau selamat. طيب في بيت الثالث فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدنوا لأقضي حاجة المظلوم. Maksud dia, aku berhentikan untaku di situ seolah-olah ia tunduk agar aku dapat menunaikan hajat orang yang disalahkan. Summa makna sufi, aku berhenti di medan perjalanan rohani dan tungganganku tunduk dalam fana agar aku menunaikan hajat jiwa yang dicela kerana cintanya yang kepada yang maha kekasih. Wa makna romansi, ini makna romantis,
Aku menahan tungganganku di tempat itu seakan ia turut mengerti perasaanku agar dapat ku penuhi rindu dan janji cinta yang tersembunyi dalam jiwa yang terlukai. Kemudian kita pergi kepada kalimah muradif dan makna dia. Kalimah yang pertama ialah fauqaftu. Muradif dia auqaftu habastu. Makna maka aku berhenti ataupun aku hentikan. Lepas tu yang kedua fiha. Muradif dakhilaha biha. Makna di situ atau padanya. Yang ketiga ialah naqati, iaitu jamali atau rahilati, muradif dia. Dan makna dia ialah untaku atau tungganganku. Yang keempat ialah wa ka'annaha, muradif wa tushbihu wa tabdu ka'annaha. Makna seakan-akan ia seolah-olahnya. Seterusnya ialah fadunnu, fadaitu nafsi taqarrabtu. Makna maka aku mendekat atau aku hampiri. Seterusnya ialah liaqdiya, liutimma ataupun liuaddiya, untuk aku menunaikan atau menyempurnakan. Seterusnya ialah hajata, muradif talibatan ataupun matluban, iaitu hajat, keperluan atau permintaan. Yang terakhir ialah al-matslumi, muradif dia ialah al-ma'zuli al-mawmumi, orang yang disalahkan atau yang tercela, makna dia. Syukran. ثم البيت التالي وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فصماني فالمتسلم. Maknanya, dan Ablah tinggal di Al-Jiwa, sedangkan keluarga kami tinggal di Al-Hazn, kemudian di As-Summan, lalu di Al-Mutasallim. Makna sufinya boleh difahami bukan sekadar tentang cinta duniawi, tetapi simbol hubungan jiwa manusia dengan Tuhan dan perjalanan spiritual. Makna romansi, Ablah menetap di tanah jauh nan sepi, sementara keluargaku mengembara dalam duka dari padang Hazn ke Summan, lalu Mutasallim. Terpisah jarak, terikat rindu, hati merindu tak bertepi. Summa al-muradif fi baitur rabi'. Wa tahullu, muradifnya taskunu, tukimu, makna tinggal ataupun menetap. Bil jiwa'i, muradif fil makan ba'id fis sahra, yang ini maknanya di al-jiwa, nama tempat. Wa ahluna, muradifnya aqaribuna ataupun usratina, maknanya keluarga kami ataupun kaum kami. Bil hazni, muradif bil asa ataupun bil kabah, maknanya dalam kesedihan. Fasomman fil makanit tali fis sahra al-ukhra, maknanya kemudian di As-Summan, nama tempat. Fal mutasallim, muradifnya fil makanil akhir fil biq'ah al-ba'idah, maknanya lalu di Al-Mutasallim, nama tempat juga. Summa haza bait huitu min talalil taqadama ahduhu aqwa wa akfara ba'da ummi Haisam. Maknanya, aku disapa oleh reruntuhan rumah yang telah lama ditinggalkan, yang kini sunyi dan kosong selepas pemergian Ummu Al-Khaitam. Makna sufi, aku disapa oleh kesan lama dalam hatiku, tanda cinta yang telah lama berlalu, yang kini sunyi setelah Nur Ilahi Ummu Al-Khaitam berpisah dariku. Makna romansi, aku menerima salam dari tapak rumah lama yang telah sekian lama ditinggalkan, kini sunyi dan sepi setelah kepergian Ummu Al-Khaitam, kekasih yang pernah menghidupkannya. Haza kalimat muradif wal makna al-huyitu, muradif salam tu, iaitu aku disapa, diberi salam, min'an daripada, talalin asaran daran, iaitu keruntuhan kesan peninggalan,
taqadama, iaitu ba'da ahduhu, telah lama berlalu. Ahduhu muradif zamanuhu, masa peringatan dan zamannya. Summa aqwa muradif wala takhadam, menjadi sunyi atau kosong. Summa wa akfara muradif jafa khala, menjadi tandus atau gersang. Ba'da akiba, setelah. Ummu Haisam, nama wanita. Ummu Haitam. ثم هيا ننظر إلى بيت السادسة. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. Wahai anak perempuan Malik, kalau engkau tidak tahu, mengapa tidak engkau tanyakan kepada kuda-kuda itu tentang apa yang engkau tidak tahu? Itu makna biasanya. Makna sofinya ialah, wahai jiwa yang masih mencari pemiliknya, jika engkau belum mengenal hakikat dan rahsia dirimu, maka tanyalah kepada hati yang telah berjuang di jalan Tuhan, nescaya engkau akan tahu bahawa keberanian sejati ialah yang mengenal pencipta dan menundukkan nafsu dirinya sendiri. Makna romansinya ialah, wahai puteri Malik, jika engkau masih belum tahu betapa besarnya cintaku, tanyalah kepada kuda-kudaku yang menyaksikan perjuanganku, kerana setiap debu di medan perang adalah saksi cintaku kepadamu. Jom kita tengok apa makna perkataan itu dan perkataan seertinya. Kalimah pertama ialah sa'alti. Radif dia istafhamti, talabti, yang maksud bertanya atau menyoal. Summa al-khayla. Radif dia fursan al-jiyad. Maksudnya ialah kuda, tentera berkuda. Kemudian ibnah, bintu walidah, iaitu anak perempuan. Kemudian jahilatan, ghafilah la ta'rifu, iaitu jahil, lalai ataupun tidak tahu. Kemudian yang last sekali, ta'allami. Radif dia tadrin, tafhamin. Maknanya ialah mengetahui ataupun memahami. Akhiran, syukran ala husni istima'ikum. Terima kasih.